Ustaz. Tahun ni Ustaz raya mana? Tahun ni Ustaz macam biasalah balik kampung di Kelantan. Sebab Ustaz dan orang rumah orang Kelantan. Raya mana? Raya orang kat mana? Cikgu orang mana? Tak tahulah. Cikgu raya kat Terengganu. Ada 2 tempat raya. Satu kali Bentong. Awak tahu Bentong kat mana? Betul, faham. Cikgu balik Kelantan. Cikgu dekat Melaka. Cikgu sekitar jangan pecah iaitu Kelantan. Tahun ni Ustaz tak balik. Tahun lepas Ustaz dah balik sebenarnya. Tahun ni Ustaz raya kat Taman Melati lah, dekat belakang sekolah ni je. Oh, rasa-rasa? Kat Kelantan. Uish, takkan muka Kelantan? Dah dah. Cikgu raya di Johor Bahru. Summer love. Kuala Lumpur. Raya mana? Raya balik kampung Kelantan. Tahun ni cikgu balik kampung cikgu dekat Perak. Saya pertama saya raya Johor, lepas tu saya balik Kelantan. Oh, saya raya dekat Kelantan dulu, lepas tu saya balik raya Kedah. Cikgu raya dekat negeri hijau kuning. Tahu? Tak. Saya kat kampung di Perlis. Raya dekat Alustar Kedah. Tahun ini saya bukan raya di Pedang Kedah. Tema baju raya Ustaz warna apa? Tahun ni ialah warna creamy. Tema warna brown. Warna krim. Cikgu ulang. Rahsia. Cikgu ulang. Itu champion. Disebabkan cikgu masih single, jadi cikgu tema baby blue. Tahun ni Ustaz punya tema warna pink. Tahun cikgu ada 2, tapi hari pertama hitam, kedua warna maroon. Ustaz tahun ni tema warna navy blue. Tahu tak navy blue tu apa? Sama lah. Purple. Tak tahu lagi. Mana boleh tak tahu lagi? Tak tahu lagi macam apa hari pertama tu. Purple. Okay. Rich brown. Warna purple. Saya ada 10 pasang baju raya. Tapi raya pertama saya pakai warna maroon. Warna kuning, warna diraja. InsyaAllah warna biru. Tema tahun ini light blue. Tema baju raya. Ada grey, ada brown. Saya pula beraya di Negeri Sembilan. Tema saya